Hai, Assalamualaikum. Saya dapat job yang agak besar. Bukanlah agak, memang besar pun. Dan job ni sebenarnya menghala ke Port Dickson. Dan korang teka sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni dah pukul 10.19 minit. Ni kalau saya pergi ke Port Dickson ni, saya fikir mungkin sejam setengah ke 2 jam juga nak sampai. Saya tengah terfikir saya nak ambil ke tak nak. Tapi dalam hati saya fikir saya nak pergi. Jadi ya, korang tengoklah ni. Ni adalah jobnya, Bandar Port Dickson. Kalau saya sampai sana sekarang ni pukul 10.30 lah kata. 10.30, 11.30, 12 lebih kat lah sampai. Lepas tu saya nak lepak mana Airport ke? Airport dah paling mungkin sejam kat nak ke airport. Nak pergi tak nak? Pergi lah Sebab saya rasa saya nak pergi lah. Agak seram jugalah sebab sekarang ni pukul 10 lebih. Tak apalah, kita gerak je. Apa hal, InsyaAllah tak ada apalah. Okay, let's go, kita pergi pick up customer. Dan job untuk hari ni 108.53 sen. Mantap. Alhamdulillah, selamat je. Tak ada apa-apa yang berlaku. Walaupun kita ketakutan tadi. Tapi bila dah sampai di PD ni, dia akan satu masalah sebab sekarang ni dah pukul hampir pukul 12 dan memang takkan ada job. Kemungkinan besar lah dia takkan ada job lah. Kemungkinan besar. Jadi mungkin lah saya nak ke airport lah kot. Saya akan balik ke KLIA. Tapi saya rasa saya tak nak masuk ke KLIA. Tapi nak queue lah. Saya masuk tengok queue. Kalau queue tu panjang, saya malas nak masuk. Saya akan tunggu dekat tempat lain lah. Kalau queue je pendek, saya tunggulah. Okay, let's go. Kita cari job yang seterusnya. Hai bro. Tadi dah settle. Kita berhenti jap pergi beli Nescafe Ice lah. Tapi sekarang ni nak balik ni saya nak ke KLIA 1. Sekarang ni dekat persimpangan nak masuk ke sana Spring Hill. Belakang sana ni Port Dickson. Kita nak balik ke KLIA ni 40 km lah. Alamak, saya macam tak perasan tadi. 42 km, jauh. Tapi nak buat macam mana dah tengah malam 12. Sekarang ni pukul 12 minit. Nak buat macam mana kita dah tengah malam. Memang nak kena balik ke sana juga. Sebab sini rendah lah kemungkinan je untuk dapat job tu. Kalau dapat pun Alhamdulillah lah. Tapi rasanya tak ada kot malam-malam gini. Jadi apa nak buat, kita gerak je lah. Sebab memang kita dah jangka pun benda ni akan berlaku. So yeah, let's go. Kita pergi ke KLIA dan tengok queue je panjang ke tak. Kalau queue je panjang pun saya malas nak masuk. Dan settle lah job untuk hari ni. Dah pun pukul 3 suku. Tadi Kelang pergi ke Port Dickson pergi ke KLIA. Pusing-pusing sekejap, tak ada job. Naik ke KL. Dah sampai KL, kita pusing balik ke Kelang. Push, babak Romiak. Baru je isi 30. Sebelum hantar ke, sekali sampai ke KL tu kena isi lagi 30. Gila punya. Tapi yelah logik lah. Sebab nak sampai ke Port Dickson tu pun dah berapa km. Sekarang ni on the way balik. So berbaloi ke hantar jauh-jauh? Pada saya sekali lah jalan-jalan. Dia nak kata baloi sangat pun tak juga. Nak kata tak berbaloi, adalah sikit-sikit. Macam tu lah. Jadi ya, kita balik rumah dan sambung esok. Let's go.